Ramai pesakit asma atau lelah yang telah mencuba Nistex berkongsi pengalaman luar biasa mereka. Mereka mengatakan bahawa sejak mula menggunakan produk ini, serangan asma yang biasa dialami tidak lagi berlaku. Malah, ada yang menyatakan mereka kini bebas daripada gejala asma sepenuhnya, atau hampir sembuh. Kehidupan mereka berubah, tiada lagi sesak nafas mengejut, tiada lagi kebergantungan kepada inhaler setiap hari. Nistex benar-benar membawa harapan baru kepada mereka yang selama ini bergelut dengan penyakit ini. Asma adalah sejenis penyakit yang menyebabkan saluran pernafasan menjadi sempit dan meradang. Bila seseorang diserang asma, otot-otot di sekitar saluran udara menjadi tegang, lapisan dalam saluran itu membengkak, dan lendir berlebihan mula terbentuk. Semua ini menyukarkan udara untuk keluar masuk dengan lancar. Akibatnya, pesakit akan mengalami gejala seperti sesak nafas, bunyi berdehit semasa bernafas, dan rasa tidak selesa di dada. Serangan ini boleh berlaku secara tiba-tiba dan sangat menakutkan, terutamanya jika tidak dirawat dengan betul. Walaupun punca sebenar asma masih belum diketahui sepenuhnya, ada beberapa faktor yang boleh meningkatkan risiko seseorang untuk mendapat penyakit ini. Antaranya ialah faktor genetik. Jika ada ahli keluarga yang menghidap asma atau alahan, risiko anda juga mungkin lebih tinggi. Selain itu, persekitaran juga memainkan peranan penting. Pendedahan kepada asap rokok, pencemaran udara, atau bahan kimia boleh mencetuskan asma. Alahan seperti debunga, bulu haiwan peliharaan, dan kulat juga boleh menjadi pencetus. Jangkitan saluran pernafasan semasa kecil dan pendedahan kepada bahan perengsa di tempat kerja turut menyumbang kepada risiko. Semua faktor ini boleh menyebabkan saluran pernafasan menjadi lebih sensitif dan mudah meradang. Bagi penghidap asma, ada beberapa perkara yang boleh mencetuskan serangan secara tiba-tiba. Udara sejuk, contohnya, boleh menyebabkan saluran pernafasan menjadi sempit. Aktiviti fizikal seperti bersenam juga boleh mencetuskan gejala, terutamanya jika dilakukan tanpa persediaan. Alahan kepada hama habuk, debunga, atau kulat sering menjadi pencetus utama. Selain itu, asap rokok, bau yang kuat seperti minyak wangi atau bahan kimia, tekanan emosi, dan gangguan perasaan juga boleh mencetuskan serangan. Bahkan jangkitan biasa seperti selesema pun boleh menyebabkan saluran pernafasan menjadi lebih sensitif dan mudah meradang. Mengetahui pencetus ini sangat penting agar pesakit dapat mengelakkan situasi berisiko dan menjaga kesihatan dengan lebih baik. Asma sebenarnya adalah penyakit yang berpunca daripada keradangan dalam saluran pernafasan. Nistex bertindak sebagai agen anti radang semula jadi yang sangat berkesan. Ia membantu mengurangkan keradangan dengan menghalang pelepasan histamin. Histamin ialah bahan kimia yang menyebabkan saluran pernafasan membengkak dan menghasilkan lendir. Dengan menghalangnya, Nistex membantu mengurangkan gejala seperti sesak nafas dan batuk. Menindas bahan pencetus keradangan utama, Nistex menyekat beberapa bahan kimia dalam badan yang biasanya mencetuskan keradangan dan gejala asma, seperti TNF-alpha, sejenis protein yang menyebabkan keradangan, interleukin IL-4, IL-5, IL-13, bahan yang terlibat dalam tindak balas alahan dan asma, NFB, faktor yang mengaktifkan proses keradangan dalam badan. Dengan mengawal semua ini, Nistex membantu menenangkan saluran pernafasan, mengurangkan gejala, dan mencegah serangan asma daripada berlaku. Bagaimana cara menggunakan Nistex untuk mengawal asma? Untuk mereka yang ingin melindungi diri daripada serangan asma, cukup dengan mengambil sebiji tablet Nistex setiap hari. Caranya mudah, letakkan tablet di dalam mulut dan kemam perlahan-lahan sehingga larut sepenuhnya. Bagi pesakit yang sedang mengalami gejala atau serangan asma yang kerap, disarankan untuk mengambil 2 biji sehari, juga dengan cara kemam dalam mulut sehingga habis, dan jika serangan asma sedang berlaku, satu langkah tambahan yang boleh membantu ialah menyapu krem Nistex pada bahagian dada. Ini boleh membantu melegakan semput dengan cepat dan memberi rasa lega pada saluran pernafasan.